Perodua Axia 2026 tampil sebagai sebuah kereta kompak moden yang terus menjadi pilihan pengguna Malaysia kerana menawarkan gabungan reka bentuk menarik, prestasi cekap dan kos pemilikan yang berpatutan. Model terbaru ini membawa beberapa penambahbaikan dari segi gaya, teknologi serta keselamatan bagi memenuhi keperluan pemandu masa kini, sama ada untuk kegunaan harian di bandar atau perjalanan jarak jauh. Dari segi reka bentuk luaran, perodua Axia 2026 kelihatan lebih bergaya dengan lampu hadapan LED yang lebih tajam, grill hadapan baharu dan bumper yang direka dengan sentuhan sporty. Garisan badan yang lebih aerodinamik bukan sahaja meningkatkan penampilan, malah membantu mengurangkan rintangan angin sekaligus meningkatkan kecekapan bahan api. Rim alloy baharu turut melengkapkan imej moden dan memberikan penampilan yang lebih premium. Masuk ke bahagian dalaman Axia 2026, suasana kabin terasa lebih selesa dan praktikal. Papan pemuka direka dengan susun atur moden yang mudah digunakan oleh pemandu. Skrin infotainment bersaiz besar menyokong sambungan Apple CarPlay dan Android Auto, membolehkan pengguna menikmati navigasi, muzik dan panggilan telefon dengan lebih mudah. Tempat duduk direka secara ergonomik untuk memberikan keselesaan walaupun dalam perjalanan yang panjang. Ruang kepala dan ruang kaki juga mencukupi untuk sebuah kereta dalam segmen ini, menjadikan setiap perjalanan lebih menyenangkan. Dari segi prestasi, perodua Axia 2026 dijangka menggunakan enjin yang lebih cekap dengan teknologi terkini bagi memberikan keseimbangan antara kuasa dan penjimatan bahan api. Transmisi automatik CVT memberikan pemanduan yang lebih lancar terutama ketika menghadapi kesesakan lalu lintas di bandar. Steering yang ringan memudahkan kawalan, manakala sistem suspensi yang dipertingkat membantu menyerap hentakan jalan dengan lebih baik untuk keselesaan maksimum. Aspek keselamatan turut diberikan perhatian dalam perodua Axia 2026. Model ini dilengkapi dengan sistem brek anti kunci ABS, kawalan kestabilan elektronik, kawalan cengkaman bantuan mula mendaki serta beberapa beg udara bagi melindungi pemandu dan penumpang. Beberapa varian juga dijangka menerima ciri bantuan pemandu moden seperti brek kecemasan automatik, amaran pelanggaran hadapan dan kamera undur yang membantu meningkatkan keyakinan ketika memandu. Selain itu, perodua Axia 2026 menawarkan pelbagai ciri praktikal seperti sistem kemasukan tanpa kunci, butang mula enjin, port pengecasan USB, ruang simpanan yang mencukupi serta penghawa dingin yang cekap. Ruang bak belakang juga sesuai untuk membawa barangan harian atau bagasi ketika bercuti bersama keluarga. Walaupun bersaiz kompak, Axia masih mampu memenuhi keperluan pengguna yang mahukan sebuah kereta ekonomi dengan keselesaan yang baik. Penggunaan bahan api yang rendah serta kos penyelenggaraan yang berpatutan menjadikan perodua Axia 2026 antara pilihan terbaik untuk pembeli kereta pertama, pelajar, pasangan muda dan keluarga kecil. Dengan rangkaian pusat servis yang meluas, pemilik juga boleh menikmati kemudahan penyelenggaraan di seluruh Malaysia. Secara keseluruhannya, perodua Axia 2026 menawarkan pakej lengkap yang merangkumi reka bentuk moden, prestasi cekap, teknologi terkini, ciri keselamatan yang baik dan nilai yang tinggi untuk wang yang dibelanjakan. Adakah perodua Axia 2026 ini mampu menjadi kereta kompak terbaik untuk kegunaan harian anda? Jika anda menikmati video seperti ini, jangan lupa tekan butang like, kongsi video ini kepada rakan-rakan anda dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas video automotif yang akan datang. Terima kasih kerana menonton.